Puan kakak sekalian, brother and sister, Assalamualaikum untuk anda semua. So inilah dia contoh apa itu ayam telur. So cerita dia ayam telur nampak ni, dia telur, tu telur ayam. Ada cerita dia kat sini, kita cuma kena adjust banyak benda lagi disebabkan yang ni orang panggil satu benda orang panggil drastik. Okay, so ini adalah satu benda yang drastik. Adik kita pun tak sempat nak ni, tapi tak apa. Benda ni berjalan seperti yang diinginkan. Nampak ni dia tidur. Hoi, bangun. Okay, so dia dah nak tidur. So mungkin kat situ pagar tak cukup. So mungkin kena ada dinding lagi untuk senang dia orang bertelur. So nasib baik aku banyak lagi tayar. So sistem air, tengok tu masih berterabur. Dia orang minum pun dengan habuk dengan benda ni lah cerita dia. So kalau boleh kena gantung tinggi sedikit supaya dia orang tak pijak, tak sepak, tak tendang, tak tergajang. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, cerita dia tentang ayam penelur. So yang ni spesies mana aku pun tak pasti lagi. Belum dapat sumber info daripada tuan asal ayam. Okay. So ayam ni mungkin dia sekadar mungkin. Jadi selamat memiliki ayam telur anda. So jangan takut, jangan bimbang walaupun reban belum siap. Pastinya memang kita boleh guna dulu. Jalan dulu tuan-tuan. Jalan terus, jangan pandang belakang.